guys, kembali dengan Mazlo di sini. Kita akan bermain game Baby in Yellow lagi. Kita akan bermain game bayi dalam kekuningan lagi. Okey, jom kita langsung main. Tapi sebelum itu saya baru ingatkan, silalah subscribe dan like. Jom kita langsung main. Okey, kita dah masuk. Last kita ada kat mana ni? Astagfirullahaladzim. Jangan nangis nak. Getih. Takutnya. Aku agak takut lah. Dah. Tak takut dah. Takut lah. Aku takut dia buat jump scare. Apa ni? Kita lapar. Kita nak makan. Ni kita punya ni. Dapat semalam order. Jom kita buat roti. Letak roti dulu. Tambah roti. Tambah daging. Tambah telur. Tambah bawang. Tambah timun. Tambah keju. Tambah tomato. Tambah cendawan. Letak roti lagi. Dipanggang. Aduh, aku kena flashback. Feed me. Alah, dia ni. Mana susu dia? Apa ni? Feed the baby, you monster. Kita kena bagi dia makan. Ni botol dia. Botol dia dalam sini lah. Dia bagi puzzle ni. Ya, ada ayam. Kosong. Dari sini lah. Mana ni? Oh, ni dah sampai dah. Kita balik-balik. Mana nak balik ni? Mana ni? Aku dah lah ingatan sekejap je. Aku lupa cara balik dari sana. Ni ayam tadi. Mana ni? Peningnya. Ni ke? Balik. Alhamdulillah. Jangan. Mana pintunya ni? Kan. Jangan marah-marah. Jangan. Tidur. Astagfirullahaladzim. Sebab aku tak cakap kasar tu tak. Boleh juga dia buat jump scare tau. Aku takut jump scare dah lah. Malam-malam aku buat record ni. Pulak change baby. Berada emergency glass. Apa ni? Maksudnya kita tak ada nyawa ke? Dia macam tak ada bagi kita sesuatu. Cepat. Ni ke? Tepi. No. Glass. Mana baby? Mati dia. Tak mampu. Tidurlah. Terkejut aku tak. Sorry. Jangan marah. Kita keluar tidur.
Memanglah. Udahlah, takut main game seram-seram macam ni. Tidur. Lepas tu korek letak plushie dia. Nah, nak ni. Tak nak. Nak kucing nak? Nah, makan kucing. Tak nak kambing, nak kambing. Kambing. Ya, nak kambing. Ambil buku ni. Kita duduk. Okey, kita baca dulu. Okey. Macam tu. Seramnya. Kita buat cerita horor. Supaya dia tak boleh tidur. Apa ni? Hello baby. Kita play dia the baby. Dia baca dia lagi je. Yo. Illuminati. Kita play tidur ke? Good night. Dah habis ke? Dua. Apa ni? Ada rabbit. Okey, kita start lagi. Kita main lagi. Baru 6 minit ni. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Kita ada Oh, player baru. hello, it's Casilda from apartment 10. Oh, thank you for the last sitter. They went down a treat. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince? I'm sorry it's so last minute. Take care, thanks. Illuminati tadi. Nombor 10. Enter the apartment. Kita jadi babysitter lagi. Aku tak nak jadi babysitter, boleh tak? Mana baby dia? Jauh sikit. Please lah, jangan buat jump scare. Bro. Tutup mata. Rabbit. Ada anak. Hello baby botak. Alah, janganlah marah-marah. Follow. Tangkap dia. Oi, kau nak pergi mana? Kita ikut dia punya bulu-bulu ni. Mana ni? Kamu. Lepas tu nak buat apa ni? Gerak. Kesian dia. Dah kena makan dah ni. Apa ni loading? Pigman Madness. Quickly towards the exit the tiny rabbit hole. Jom kita sambung. Okey, kita nak larikan diri dengan rabbit. Kesian dia. Apa pula ni list rosak. Tolong. Astaga, apa berjadi ni? Jangan jump scare ya. Jump scare aku takut. Keluar. Follow. Mana dia pergi? Pergi bawah sini ada tadi. Mana dia pergi weh? Aku tak boleh cawan ni. Jalan. No, siapa kunci ni? Baby, bagi kunci tu. Bagi. Main sorok-sorok pula. Main kejar-kejar. Tengok TV. Tak boleh tengok TV kan? Mana dia? Kat sini ke? Oh, dekat atas ni. Aku tak nampak. Apa ni boleh buka? Apa dalam ni? Kosong. Boleh makan ke ni? Ada kat sana. Bagi balik. Tak boleh tangkap. Investigated. Apa ni? Macam mana nak investigated? Kita kena guna apa Kita ada kunci tambahan tak?
Ada, dia tak boleh makan ke? Nyam-nyam. Make music to play. Macam mana dapat music ni? Music record. Dia punya record. Ni record. Tak record. Play. Ada music boleh main. Okay dah. Dah ada music weh. Ni music. Macam mana main ni? Apa ni? Pick up musical gibberish apa benda ni? Aku tak boleh main puzzle lah. Ambil dulu. Ni ada lagi ni. Tukar. Play. Tak dapat. Sedih. Memang rasanya memang tak boleh tangkap lah. Memang dia buat impossible. Ni ada lagi ni. Tukar. Play. Dia lagu dah betul tak? Tak tahu apa benda ni. Ni musical gibberish ni. Boleh buat apa ni? Ni ada lagi. Ni kita boleh gabungkan ke? Ni kat sini. Ni kat sini. Nah, jangan jatuh. Ni gitar boleh ambil. Kenapa ni? Ni piano music. Oh ni. Ini apa tadi? Musical gibberish. Apa tu? Musical gibberish. Mak. Kita kena cari lagi kot. Ada gitar lagi. Terus ni buat apa? Ini apa ni? Ada piano lagi. Lagi satu. Ini tadi. Kita dah siap dah boleh main. Jom kita tengok skill kita. Main piano. Tun. Apa ni? Apa benda ni? Tekan. Crouch. Lagi mana ni? Explore the secret passage. Kita kena explore. Ya, edit aku. Nak scroll dari tu. Kena nak masuk dia. Kita kena ada kapak ke? Boleh guna ni. Break. Boleh pecah kan? Terjatuh kan? No, tidak. Guna ni. Ada kapak lagi ke? Ada ni. Berhati-hati. Kita hanya dua kali. Okay. Ni. Boleh jalan ke? Boleh ke satu ni. Kenapa tu tembok perlahan ni?
Oh, jangan. Aku takut. Tak boleh ambil. Balik dulu. Kita boleh listen ni. Kita boleh dengar lagu ni. Terkejut. Ni buang dulu. Kita boleh ambil. Unlock dia tu. Cepat. Takut. Lari. Macam ni lah. Elektrik habis. Bani. Jangan tinggalkan saya. Baby. No, rabbit kita dia musnahkan. Astagfirullah. Dia memang nak kedua kita je. Kita nak buat apa ni? Macam mana nak hidupkan elektrik? Dulu kak, tak boleh. Ni sekejap, kita masuk ke sini guna apa? Ni ke pintu tadi ke? Kenapa jadi pintu elektrik ni? Teleport. Investigate the fuse boxes. Kita kena cari mana dia punya kotak elektrik. Kita nak betulkan. Ni ke? Bukan. Ni. Boleh tu. Oh, meletup. Be careful. Replace fuses. Kena ni. Fuses dia kena repair. Ni fuse box. Ni kita kena letak macam letak bateri. Kita kena cari bateri. Sabar, kita kena cek. Kita kena cek soal-soal ni. Kita boleh dapat apa ni? Ni bukan bateri dia ke? C2 ni. Saya perlukan C2. Kita kena ada coin lah. Alamak, aku tertekan ni lah. Aku tertekan D. Dia boleh hancurkan tak? Apa ni? Tipis. Ada duit tak? Ada duit. Ada banyak duit. Kita boleh tukar dulu tak ni? Tak apalah. Apa jatuh ni? Insert coin. Kita beli dulu. Beli makanan. Mana ni tak keluar? Ya apa ni tak keluar kot? Kenapa tak keluar ni? Dia 4 ni kan? Oh, kena press dulu lah. Kita nak D apa? Buat D4. Ni buat apa? Oh, nak bateri. Tak apa, masa ada duit. Kita letak duit dulu. Kita nak apa? C2. Okay, dapat. Lepas tu dengan sekejap. Letak dulu lah. Pick up fuse. Ni warna pink. Warna pink dah ada. Warna biru pula. Sekejap ni ada. Dekat sini je. Jangan. Macam mana nak stop kan? Dia curi. Mana dia hilang? Kita sumpat dia dekat ni. Kau jangan nak curi lah. Kita letak dia kat mana? Kat dalam
dalam ni. So mampus tau. Kita beli lagi. Kita beli C2. Jangan lari. Lama je. Betul. Cepat. Ya apa ni? Rasanya kita kena cepat-cepat lah. Macam dah rosak je ni. Nanti langsung cepat-cepat. Weh, tak boleh tekan weh. Okay, aku dah tekan. Nak buat apa ni dengan baby ni? Nak jual ke ni? Kita jual kat Thailand lah. Jual kat Kedah. Kita boleh letak. Ni apa ni? Ni apa? Ni pipe apa Kita boleh buat apa? Kita bagi dia main-main ni. Nah, kita kasih dia ni. Nah. Main ni. Sekejap. Screwdriver ni boleh buat apa? Ni kan, kita boleh kunci tak? Kunci guna screwdriver kan. Hammer ni boleh buat apa? Jatuh. Boleh ber. Macam mana aku nak ni? Ni kan aku tekan sini. Oh, dah ada. Mana pink yang kena curi ya? Aku tak suka lah kalau pink kena curi. Sebab lama kena bayar ni. Kena beli ni dulu. Jatuh pula. Ni apa ni? Macam mana aku nak bagi dia makan kot? Mungkin. Kejap. Nak makan. Macam betul. Kita beli dulu ni. Jangan curut, jangan lari. Syok. Apa ni? Dan cun. Macam mana? Kita bagi dia nak makan apa? Nak makan apa? Maksudnya dia nak makan sesuatu tak ya? Kita bagi dia makan sesuatu. Mati ni. Kat mana aku ni? Kau curi lagi, aku dah bagi makan tu tak? Bisa betul lah macam mana nak buat ni. Aku tak faham lagi lah. Tak apalah dulu. Okey, di sini dulu nanti aku tengok macam mana dia buat dia. Okey. Like dan subscribe ya. Bye bye. See you in the next video.